Rekod ini kini menjadi kebanggaan negeri Pahang dan juga negara Malaysia. Malaysia Book of Records, the largest scout gathering in Malaysia. Kita nak bawa keseronokan pengakap itu keluar daripada camp and then dirasai oleh masyarakat. Dengan semangat selalu sedia, negeri Pahang hari ini menjadi saksi himpunan pengakap terbesar. Bertempat di Stadium Tertutup Sukan Pahang Kuantan, kita bakal menyaksikan satu momen luar biasa. Satu himpunan yang bukan sekadar acara berkumpul tetapi simbol dedikasi, disiplin, perpaduan dan juga semangat kerjasama yang membara. Okay, largest Scouts gathering. So kita ambil kira benchmark dia adalah dari segi partisipan yang datang, which is partisipan itu sendiri adalah Scouts. Tak kira daripada Scouts daripada Malaysia atau pengakap dari Indonesia, Singapore, kita ambil kira asalkan you pengakap, you gather here, kita ambil kira, that's a benchmark. Baik, untuk acara ni sebab kita melibatkan lebih 21,000 orang peserta. Macam mana kita nak betul-betul sahkan 20,000 orang tu hadir dalam acara ni? Sebab yelah mungkin dia daftar jumlah peserta lain, tapi jumlah peserta yang betul-betul datang untuk menghadiri acara ni lain. Jadi macam mana proses audit dan juga pengesahan tu? Okay, proses dia panjang sebab daripada registration lagi take months. Lepas tu diorang kena ambil barang-barang macam baju contohnya dengan bahan-bahan lagi, and it takes weeks also. Tapi pada hari kejadian kita ambil kira attendance sebab macam biasalah siapa yang register tak semestinya dia datang. Betul. So pagi-pagi tu memang dari pagi tadi 7 lebih tadi mereka akan register. So attendance semua kita akan audit lah, kita akan check betul tak berapa total yang datang. Sama ada daripada negara mana, sekolah mana ataupun daripada itulah memang kita ambil kira daripada test mereka lah, daripada mana mereka datang. Saya berasa teruja dengan program Pahang International Scout Scarf Festival 2025 ini kerana dapat menghimpunkan lebih daripada 20,000 orang peserta pada hari ini. Bagi saya, penyertaan peserta ahli pengakap ini dapat membawa satu sijil kepada mereka peringkat international. Jadi membawa markah pada sijil PGSK untuk pelajar-pelajar tu. Jadi semua acara semuanya menarik dan terbaik. Saya sangat berbanggalah dengan apa yang ada pada hari ini. Alhamdulillah yang saya boleh ikut ni, tengok suasana itu cukup meriah, cukup banggalah saya apabila datang ke Pahang. Walaupun jarak masa panjang perjalanan, tapi apabila datang sini semua dah hilang letih, penat, lelah, suka hati saya. Di sinilah berkumpulnya lebih 21,000 peserta dari seluruh negara termasuk peserta antarabangsa. Himpunan ini adalah lambang kesungguhan yang luar biasa, lambang persaudaraan dan juga semangat juang pengakap yang menyatukan ribuan hati. Dan pada hari ini, rekod the largest scout gathering in Malaysia mencatat sejarah secara rasminya dalam Malaysia Book of Records. Bermulanya kita gerakan ini pada tahun 2023, yang pertama sekali kita menghimpunkan seramai 8,700 orang seluruh negeri Pahang dan 4 buah negara di Asia Tenggara. Dan tahun 2024 kita mencatat peningkatan yang mana permintaan ataupun sambutan yang memberangsangkan daripada ramai pihak. Dan tahun ini alhamdulillah kita berjaya mencipta sekali lagi rekod. Pecah lagi rekod Malaysia Book of Records. Terima kasih Malaysia Book of Records. Dan kita bukan semata-mata ingin memecahkan rekod, tetapi kembali pada objektif adalah untuk mempromosikan pengakap dengan lebih luas lagi, lebih efektif, lebih seronok dan lebih orang panggil
kepengakapan. Cabarannya sebenarnya tetap ada, tetapi bagi saya kita datang berperingkat dengan pengalaman setiap tahun. Ianya bukan program tahunan, tapi insya-Allah jika diberi kesempatan dan mendapat sambutan, kita buat setiap tahun. Dari sudut pandang NBR, bila ada pengiktirafan untuk acara-acara sebegini, impak dia terhadap komuniti dan juga acara-acara yang melibatkan belia terutamanya macam mana? I think it's a good exposure lah sebab belia kita boleh nampak scout yang pengakap yang berkumpul hari ni ada daripada sekolah rendah pun ada, sekolah menengah pun ada, and also pengakap-pengakap dewasa yang dah habis sekolah pun mereka datang juga untuk uruskan pengakap-pengakap yang lain. Jadi kalau belia tu dia dapat bercampur-campur dalam aktiviti yang baik lah, iaitu pengakap ni aktiviti yang baik, so kita galakkan sangat aktiviti macam ni. Sebenarnya cabaran tu banyak apabila kita melibatkan tahun ini 15 buah negara, yang mana lain-lain negara, lain-lain budaya, lain-lain tradisinya, lain juga jenis makanannya. Betul. Ada yang manis, ada yang suka pedas, ada kadang-kadang yang vegetarian seperti contoh negara India. Kalau Jepun pula pedas sikit pun nasi lemak pedas. Tapi how to handle it, how to cater it, sebenarnya itulah cabaran. Dan juga kita menghimpunkan lebih kurang 20,000 lebih pengakap di dalam Malaysia, seluruh Malaysia. Lain negeri, lain prosedurnya. Tapi itulah kekuatan kebersamaan yang mana penyatuan, perpaduan yang kita bawa di dalam pengakap itu sendiri. Tapi kita nak kembalikan community based scouting itu, yang mana mungkin kalau kita camping, kalau dulu hanya anak-anak pelajar sekolah camping, tapi hari ini kita boleh camping, ayah pun boleh camping, mak pun boleh camping, kita camping bersama berkeluarga. Jadi dari situ kita ada 4, 5, 10 buah keluarga yang boleh camping bersama dalam mungkin waktu hari Minggu untuk mengakrabkan lagi hubungan antara satu-satu keluarga. Ia juga boleh membantu dari segi keharmonian dalam negara, dan juga yang paling penting sekali pendidikan awal kanak-kanak itu. Dengan penyertaan yang luar biasa dan kerjasama semua pihak, rekod ini telah pun secara rasminya dipecahkan. Dengan beruniform penuh, skaf dan juga semangat juang pengakap, mereka telah pun membuktikan bahawa nilai persahabatan dan perpaduan kekal utuh. Rekod ini kini menjadi kebanggaan negeri Pahang dan juga negara Malaysia. Malaysia Book of Records, the largest scout gathering in Malaysia.